Assalamualaikum dulu kepada semua yang di luar sana. Okey, saya ada nak share satu cerita ni lah. Saya ada terbaca cerita berkenaan dengan katak. Okey, katak ni apa yang berlaku, ada eksperimen lah di mana ada budak-budak ni dia buat eksperimen ke atas katak ni. Di mana dia panaskan air dalam satu bekas tu dan air tu dah panas, dia orang masukkan katak dalam air panas tu. Apa lagi, katak tu mengelumpur lah, lompat sebab panas. Okey, ini eksperimen pertama lah. Jadi katak tu dia lompat keluar daripada bekas yang ada air mendidih kat sana sebab panas lah. Dia melompat keluar. Okey, yang eksperimen kedua, di mana dia orang masukkan ais batu dalam satu bekas ni. Okey, ada satu bekas ni dia orang masukkan ais batu dalam bekas tu dan dia orang masukkan katak tu dalam ais batu tu lah. Maksudnya katak tu dia orang letak kat bawah, dia orang masukkan ais batu kat atas dia. Jadi sejuk. Dan sifat katak, dia suka sejuk, betul? Bila dia suka sejuk, dia seronok lah dia dalam tu. Dia memang tak keluar lah, dia duduk je dalam tu. Then, dia orang panaskan bekas tu perlahan-lahan guna penurun masa. Penurun masa yang kita selalu pakai kat sekolah tu kan. So, dia orang perlahan, dia orang panaskan ais batu tu sampai cair. Sampai cair, sampai dah mendidih. Then, bila air tu dah mendidih, katak tu duduk diam kat situ je. Dia tak ada apa-apa respon, dia duduk je kat sana. Padahal air tu dah mendidih, dah panas sampai katak tu dah KO. Dan kat sini apa yang kita boleh belajar, okey, katak ni dia ada memori yang singkat lah. Dia ada memori yang singkat di mana dia dah rasa sejuk duduk dalam ais. Dia dah terfikir pasal memori tu dan dia simpan memori di mana dia rasa selesa duduk dalam ais batu yang mula dia orang buat tu kan sebelum dia orang panaskan air tu. Jadi dia simpan memori tu di mana bila walaupun air tu dah panas, dia masih difikir. Dia masih fikir, oh saya berada di dalam air yang sejuk, seronoknya. Dia tak terfikir air tu dah panas. Sebab dia ada memori yang singkat di mana dia simpan memori yang dia suka tu sampailah dia tak terfikir yang sekarang dia berada di dalam dunia reality. Apa yang kita cuba sampaikan kat sini ialah comfort zone. Kebanyakan daripada kita dah berada kebanyakan daripada kita dah berada di comfort zone di mana kita selesa dengan comfort zone sekarang. Kebanyakan kita dah okey saya dah dapat gaji, okeylah, gaji 1,800, okeylah, saya selesa dengan keadaan sekarang. Saya dah achieve saya punya target, saya ada kerja, saya ada gaji yang okey, 1,800 bagi mereka ni okey, comfort zone. Tapi bagi sesetengah orang yang kita bukan nak cakap kita tak bersyukur, tak. Kita duduk kat dunia ni memang kita diberi banyak nikmat dan nikmat tu untuk kita nak usaha lagi untuk lebih maju. Ya, bukannya kita cakap tak bersyukurnya ada apa yang sekarang tak bersyukurnya, tak.